Saya di nak sekolah dengan Abang ni dua live ni di Bazar Ramadan Umari. Abang bersama dengan peminat dia ni. Baju pun lebih kurang sama kalah dia ni. Jadi hari ni hari yang ke-16 dah ni. Saya di mari beli air balang Abang dia. Abang ni dia orang mudah basuh. Snake kau ada. Jadi kakak dah. Jadi nak kata tak sedap tu tak pernah sabar lah. Moga jadi hari ke-16 dah ni. Mari merasa air balang Abang dah. Abang sibuk sikit, tak apalah. Biar ke dia lah dia. Tu geng-geng hari ke-16, hari ke-16. Hari ke-16. Tak kira kau hari lain lah. Hari ke-16. Tu Haikal tu ketua pasukan pembukusan dah. Nampak gayanya hari ni hari yang ke-22, body pun kau katan dah tu. Kan dia? Macam mana je body mu kau? Katan tu. Main dengan buat tu buku sehari. Katan body. Jadi ini saya anak buah Abang seramai 12 orang. Satu tim bola sepak. Jadi ini sambil-sambil nak menunggu air lah rasanya. Saja untuk melengok-lengok pada boleh dah hari ni. Saja nak suruh lama-lama sikit macam buat video. Di Ramadan tahun ni ni kali-kali pertama aja dibuat video dah. Jadi kurang aktif lah untuk Ramadan ni. Kali ni kerahak. Jadi bersiaran di Bazar Ramadan Umari di Telaga Bata. Sekarang ni jadi berada di air balang Abang Wan dah. Dia Abang Wan. Tu Abang Wan duduk buat live tu. Abang Wan dia biasa lah. Dia punya live Abang Wan kat memang power lah. Jadi ni sajalah. Mari-mari sambil-sambil nak beli. Buka telefon kan selalu. Dulu dipanggil air balang tahun ni lepas pada 10 hari oleh kerana terlalu orang kita terlalu tinggi permintaan, Abang Wan tukar kepada air balang kepada air puyuk dah untuk mempercepat sikit dia punya pembukusan dah. Sekali agak 15 minit kena buat so. 15 minit kena buat so. Jadi sejak menggunakan air puyuk ni, tapi rasanya super. Sejak menggunakan air puyuk ni, kali puyuk sepuyuk buat ni dekat dengan setengah jam. Jadi orang panggil menjimatkan masa dan tenaga lah dia. Orang panggil bekas yang besar. Rasa-rasa Yeli ni nanti nak tanya Abang Wan lah. Abang Wan? Yo. Ni sepuyuk tu berapa balang? Puyuk ni persamaan dengan 4 balang. Jadi tu patutlah Yeli ayat ni. Kalau hak guna balas sebelum ni tak akan nak tambah. Buat 10 minit habis, buat 10 minit habis. Jadi proses lama. Jadinya kerek sangat jadi lambat. Jadi ni apa panggil inovatif inovasi daripada Abang. Jadi bisa paling-paling tidak setengah jam sepuyuk ni habis. Jadinya tidaklah membuang masa dah. Jadi aku mana nak terang tebing lah jadinya hari ke-16 dia ni. Abang kata puyuk kelima je. Berapa puyuk hari ni Abang? Hari ni 7 puyuk. 7 puyuk. 7 puyuk. 7 puyuk dah kau dapat 7 puyuk. 7 puyuk hari ni. Mari banyak lagi. Hari 10. Wan hari ni. Hari ni hari biasa nekuk guys. Mari hari cuti dia. Agak-agak tu. Ada 30 balang. Mari 40 balang. Kalau rekod tahun lepas tu 56 balang. Tahun ni agak-agak pecah ke tak? Ni ajak nak pecah. Rasa minggu depan tu start cuti sekolah tu start cuti. Minggu depan tu kita kena hari Khamis tu start 50 balang. Hari Khamis tu kita start 50 balang tu. Jadinya hari li pun agaknya boleh pecah lah. Tahun lepas 56 balang, tahun ni mungkin 60 balang paling-paling dak dan. Jadi adik kakak tak minum lagi. Dia kata belaka aja teras sekali. Jadi payali lah 16 hari. Tu pun bini marah jatuh bobol lah. Selang-selang. Jadi adik kakak kan. Dah dah jadi nak ambil minum air dia dah. Terima kasih banyak-banyak. Tajuk gian nak kecek di live kan. Lama live dah. Sebulan lebih dah tak live dah. Okey, jadi setakat ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat video. Aduh.
Aduh.